Bolehkah duit zakat dikeluarkan beri kepada ibu tunggal? Ibu tunggal dia? Janda lah. Dah janda apa? Tak panggil janda. Janda tak ada anak pun ada anak pun ada tak? Tapi kalau janda tu ada anak, dia panggil ibu tunggal. Ayah tak ada. Okey? Tapi kalau janda tak ada anak, tak panggil ibu tunggal. Faham tak lagi? Dia tidak ibu lagi. Nah, ada kan dia nikah, laki mati. Tak ada anak setuh dia. Masuk malam pengantin, laki masuk, ngomel, bau mati. Faham? Kejutan kau jomel mati. Dia tidak ibu tunggal. Janda dalam masalah istilah orang Melayu. Istilah fiqh, anak dara. 4 orang suami, anak dara lagi. Janda ni setelah dijimuk. Tu kat ada fiqh Islam. Adapun bahawa orang Melayu kita ni cerai janda selalu. Faham? Dalam Islam syariat, jimuk sekali mati suami atau cerai janda. Tak jimuk anak dara. Tapi orang Melayu panggil janda beriah. Faham? Dalam fiqh Islam tak panggil janda. Al-bikru. Masih lagi anak dara. Walaupun lama dah. Tahun 80 nikah dengan Tok Siok. Dak ada anak jimuk mati. Faham lagi? Nikah pula dengan Tok Bila. Dak ada jimuk mati. Nikah pula dengan Tok Imam. Dak ada jimuk mati. Nikah pula dengan JPKK. Dak ada jimuk mati. 4 laki mati belaka. Anak dara. Walaupun umur 90. Pakai baju balik anak dara. Faham? Jadi boleh tak beri kepada janda? Tak boleh. Kerana ibu tunggal dan janda tidak masuk asnaf zakat. Anak yatim, tak boleh. Orang cacat, tak boleh. Dia bukan asnaf zakat. Dia boleh nak beri, mereka masuk bawah lapang asnaf tadi. Janda tu miskin, boleh. Janda tu mukatab, boleh. Janda tu berhutang, boleh. Janda tu ibnu sabir, boleh. Faham tak lagi? Gitu ke? Anak yatim tu miskin, boleh. Bukan atas nama yatim, atas nama masakin. Okey?